Alright guys, kita ada wireless charger. Ni daripada Kashimura Japan. So yang ini untuk letak dekat dashboard. Dia untuk wireless charger telefon yang pakai wireless charger. So boleh pakai lah yang ni. So ni automatic, dia boleh pusing 360 darjah. Okay, kita bagi sampel So kalau ada telefon yang wireless charger, bila kita letak je dia auto clamp lah. Okay, dia akan tutup sendirilah. Okay, so dia boleh flip. Okay, nak tidurkan dia boleh. Sini ada lampu warna biru. Alright, so tapak bawah ni, okay, ada pelekat dia, so dia boleh pusing Yang ni boleh pusing. Tak. So kita boleh main dia lah. Okay, dia ada stiker. Okay, nampak. Alright, so kita boleh pusing tak atas dashboard. Okay, ni Japan brand Kashimura wireless charger. Ni high speed lah, so boleh pusing 360. Alright, okay, mana yang berminat boleh roger guys, boleh tekan beg kuning. Okay, item baru bukan second, item baru. Right, wireless charger. Belakang ni ada roll, boleh pusing. Okay, sini pun ada satu button. Yang tak ada wireless charger pun boleh pakai lah buat placing. Korang boleh letak telefon ni. Kalau tak ada wireless charger, so korang kena manual lah. Okay, korang boleh letak tempat letak phone lah. Yang tak ada wireless charger pun boleh pakai untuk letak telefon je lah. Okay. Alright. Okay, so kalau korang matikan engine off. Okay, kita pakai wire USB. Dia auto tutup. Nampak smart lah. Alright guys, berminat boleh tekan beg kuning guys.